Okey, cara cepat nak baca color code resistor. Okey, nak buat repair ni kena cepat baca color code. Okey, kita baca contoh. Ni. 1K 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 47K 47K nilai bawah dia ada tulis tu. 1K 1K 47K 47K 1K 1K 47K 47K 1K 100 ohm 2K 390 ohm 2K 47K 1.2K 30K 1K 2K 390 disambung dengan 1K 47K 1.2K 30K 1K. Dia simetrikal dengan ni. Ni 50K 980 98K 50K 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 5 hijau biru ni orange 3 biji kosong. 100 ohm 100 100 ohm 1 ohm 30K 2K 1 ohm 1 ohm 1 ohm 330. Tu ada tulis 330. Tak nampak nilai bawah dia ada tulis bawah. Okey, 560 ohm 4.7K 4 kuning 4 ungu 7 merah 2 biji kosong 4.7K. Okey. Itu kalau nak buat repair box ni kena cepat baca kod color code resistor ni. Okey, kalau ada tulis macam ni mudah. Ni 470 ohm 5 watt 100 ohm 100 ohm. Ni resistor batu putih ni mudahlah sebab dia tulis tu nilai atas ni. Okey, cuma kalau gini merah 2 hijau 5 25. Lepas tu ada silver ni 25 alih 2 titik depan jadi 0.25 ohm lebih kurang 0.25 3 watt 3 watt dia ada tulis watt dah. Okey, kemudian ni lah pasal kita belajar dulu. Ni diode. Ambil dah.